Assalamualaikum. Welcome to Mami Jah TV. Dah lama Mami Jah tak buat video masak-masak ni. Hari ni Mami Jah nak masak kari kepala ikan merah. So, mula-mula kita panaskan minyak. Masukkan halba campur. Lepas tu, kita masukkan bahan irisan. Bawang, halia dan bawang putih. Okey. Kita akan masak dia sampai kekuningan sebelum kita masukkan bahan yang di blend. Setengah orang dia tak guna bahan blend, tapi Mami Jah suka blend dengan hiris. Kita tumis sampai ia kekuningan. Lepas tu kita masukkan daun kari dalam 2 tangkai macam tu. Kita masukkan daun kari sebanyak 2 tangkai macam tu. Lepas tu kita tumis bersama dengan bawang tadi bagi naik bau. Okey, ini ikan merah kita ini dibeli belah 2. Okey, tengok kita punya bahan tumisan, bahan irisan tadi dah garing. Kita masukkan bahan yang di blend tadi, iaitu bawang merah, bawang putih dan halia sama juga. So kita kena tumis bagi masak ya. Ini bahan untuk hiasan nanti, bendi dengan tomato. So kita tumis je sampai kekuningan. Mami Jah masukkan tomato 3 biji nak bagi rasa masam tu nanti. Okey. Kita masukkan rempah kari ikan. Kali ni Mami Jah guna babas je. Okey. Tumis sampai masak. Masukkan serbuk cili juga nak bagi warna dia tu cantik. Okey, kita kena tumis sampai naik minyak. Masukkan air. Bagi rempah tu masak elok. Barulah kita punya kari tu tak basi dan tahan lama. Jadi kita kena masak dia lama. Tengok dah naik minyak, kita masukkan asam keping. Mami Jah punya asam jawa tak ada stok. So masukkan asam keping pun boleh juga. Asam jawa lagi sedap. Okey, tengok. Masukkan air. Kita masukkan air. Bagi ia mendidih. Okey. Lepas tu kita masukkan serbuk perasa, garam. Rasakan mana yang sesuai. Korang rasa sendirilah ya, ikut selera masing-masing. Tapi Mami Jah tak masukkan gula ya. Garam dengan serbuk perasa sahaja. Okey, kita boleh masukkan kepala ikan tadi bagi ia menggelegak. Masukkan 2 keping. Lepas itu Mami Jah masukkan juga santan. Santan tu tak banyak pun, sikit saja. Nak bagi ia pekat dan rasa lemak-lemak. Tengok minyak naik. Mami Jah masukkan santan. Okey, biarkan ia merenih. Lepas tu kita akan masukkan bahan hiasan tadi, iaitu bendi dengan tomato. Lepas tu boleh tutup api lah. Jangan lama-lama, nanti terlampau layu tak sedap juga. Tada, siap.